Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi lagi kuih legend, kuih loyang ataupun kuih rus. Kali ini saya menggunakan tepung pulut dan tepung jagung. Jom saya tunjukkan bahan-bahan untuk kita buat kuih loyang. Inilah bahan-bahannya. Kita ada tepung jagung 1 cawan, tepung pulut 1 cawan, gula pasir setengah cawan, telur 2 biji, santan 1 cawan, dan garam secukup rasa. Sekarang kita satukan gula, telur, garam, 1 sudu kecil. Ini kita tepukkan. Kalau nak masuk dalam blender pun boleh, tak ada masalah ya. Kita masukkan tepung pulut sebanyak 1 cawan. Ini santan 1 cawan. Dan tepung jagung. Okey, dah siap. Baru kita tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita panaskan minyak bersama acuan ni ya. Biarkan dia terendam macam tu sehingga acuan kita ni betul-betul panas. Okey, acuan kita dah panas. Bila kita angkat, kita kena letakkan macam ni supaya minyak turun semua ya. Tinggalkan acuan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita goyangkan. Macam tu. Jangan tenggelam ya. Kalau tenggelam sekarang susah. Dia melekat, tak boleh keluar pula. Okey. Bolehlah kita angkat. Okey, ni dia kuih kita. Kuih loyang ataupun kuih rus. Tak adalah cantik mana. Cuma sebab ni kita buat pun setahun sekali. Bukan hari-hari. Ni sebabnya teringin nak makan kuda-kuda dah habis kuih raya. Jom kita makan kuih ni. Rangup ke tidak? Kita patahkan ya. Nampak. Selamat mencuba.